Halo bos, selamat petang. Saya Awan Pang. Hari ini kita kedai pun ada tapak yang ini kereta. Ini kereta tahun 2019. Toyota Vios 1.5 G-Spec ah. Ini G-Spec. Tengok dia ambil body kit lain. Harga jual 49,800. Kereta ni pakai CVT gearbox. Toyota punya CVT gearbox memang stable sikit lah. Dengan Honda. Okey. Jimat minyak, enjin baru 2 VVTi. Kalau kereta ni full loan bulanan 600 lebih. 9 tahun. Sebab kereta ni boleh ikat bank 9 tahun lagi. Okey. Enjin dalam macam ni. 2 VVTi enjin lah. CVT gearbox. Memang. Dalam semua cantik-cantik. Kemas-kemas. Okey. Kalau anda boleh terima ini macam cala. Sebab jual offer kita tak ada buat apa barang. 49,800 tak ada buat spray cat semua. Kalau nak spray cat, kena up sikit harga. Okey. Tapi kereta ni cuma bumper ada cala saja. Lain semua okey. Belakang disc brake sebab G-Spec. Okey, tayar dia pakai Continental tayar. Dalam leather semua original, warna hitam lah. Warna hitam, G-Spec ada kasih Beresip. Beresip kat sini. Okey, mileage dia 100 lebih ya. 100 Tasira 120 lebih. Toyota service pun ada sini. Reverse camera memang ada. Toyota touchscreen lah. Touchscreen player. Okey, dia simple aja dia punya barang. Dalam nampak tak ada banyak button-button, tak ada. Toyota memang biasa macam ni. Okey. Belakang macam ni. G-Spec dia belakang punya spare tayar dia kasih sport rim belakang ada disc brake. Okey. Belakang ada disc brake. Tahun 2019 Toyota Vios Jerong G-Spec. Harga jual 49,800. Harga offer. Cash offer sudah. Harga sudah offer. Tapi offer sebab apa? Sebab kita dah ada buat lah. Kalau anda boleh terima cala-cala macam ni, untuk yang pakai saja, biar saja boleh. Ini harga. Kalau anda nak spray cat cantik sikit, nak touch up, harga sudah lain. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari Vios tahun 2019 punya Jerong ini spek, kita sini ada sebiji. Ori lagi belum buat lagi. Kalau ada apa mula-mula kita saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.